Ada mi syukur. Itu kan kalau dia mau begitu. Daripada Erli yang kalau dulu. Sambung. Oh Yesus. Oh Yintu di tu su. Oh Yesus. Mungkin dia lupa itu, saya kurang. Karena itu kata-katanya yang fasih itu. Tidak pernah cari. Dia bilang hampir mirip-mirip di ambe ini. Iya. Hahar di atasnya. Karena saya sering nyanyi itu. Di situ mau di situ. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat siang dan selamat datang dalam perayaan Ekaristi berbahasa Mandarin pada siang hari ini, tanggal 16 Maret 2025.
Perayaan Ekaristi pada siang hari ini akan dipersembahkan oleh Pastor Stefanus Oslan Lewi, dan nanti Bu Anita dari bawah akan memandu kita dalam nyanyian-nyanyian beserta teman-teman dari kelompok KOR. Perayaan Ekaristi ini adalah perayaan Ekaristi yang menjadi bagian dari kegiatan kelompok Misa Kudus berbahasa Mandarin. Dan kita semua diharapkan tetap mendukung dengan doa, mendukung dengan kehadiran kita semua. Mari kita siapkan diri untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Mohon yang di belakang kalau bisa bergeser ke depan, sehingga nanti dalam pelayanan komuni bisa lebih baik dilayani. Terima kasih untuk perhatian kita semua.弟兄们，午安！请起立，我们来唱经坛咏，接近天主。心从天主呼，情从天主，圣教行道顺业，无不幸福。天主世界是归，欢欣觉悟咒主，心从天主呼，心从天主。仰望天主呼，仰望天主，世间富贵顺用，其路粪土。不怕艰难困苦，不论惯用基督，仰望天主呼，仰望天主。因父及子及圣神之名，阿门。愿天父的慈爱、基督的圣宠、圣神的恩赐与你们同在。也与你的心灵同在。兄弟姐妹们，
人类生活中发生的各种事迹都像神是上主的全能和典义。今天我们将听听耶稣的三个门徒彼得、雅各、约翰如何在山上见证耶稣的荣耀。当门徒们放下一切忙碌，与他联合时，他们看见了他的荣耀。愿今天的圣地圣事也引领我们的灵魂感受到天主的存在和荣耀。Saudara-saudara yang terkasih, aneka mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita manusia ingin menegaskan kemahakuasaan sekaligus pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana ketiga murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes diperkenankan menyaksikan kemuliaan Yesus di atas gunung. Kemuliaannya tampak ketika para murid menarik diri dari segala kesibukan dan bersatu dengannya. Semoga Ekaristi hari ini juga menghantar jiwa kita untuk merasakan kehadiran dan kemuliaan Tuhan. 各位家友，现在我们大家人最见证的主性神迹。我向全能的天主和各位教友承认我是言行为上的过失。我罪，我的重罪，为此恳请众生同真圣母玛利亚、天使、圣人和你们各位教友，为我们祈求上主，我们的天主。愿全能的天主修炼我们，赦免我们的罪，使我们得到永生。阿门。去连诵。上主，求你去怜；上主，求你去怜；基督，求你去怜；基督，求你去怜；上主，求你去怜；上主，求你去怜。请大家祈祷。天主，你命令我们秉从你爱子的教训，求你赏赐我们亲视生们你圣言的培育，来日在天上已经化了的灵性子母，无限欢欣地颂扬你的荣耀。以上所求是靠你的子，我们的主天主耶稣基督，他和你及圣神永生永王。阿门。请坐下。天主与亚巴郎立约，攻读创世纪第15章第5至第12节，第17至第18节。那时候，上主领亚巴郎到外面，对他说：“你仰观天空，如果你能够数得清，就数一数星星吧。”又对他说：“你的后裔也要这样多。”亚巴郎相信了上主，上主就以此算为他的正义。上主又对他说：“我是上主，我从加瑟丁人的乌勒领你出来，
是要把这片土地赐给你作为产业。亚巴郎说：“我主上主，我怎能知道我要占有这片土地为产业呢？”上主对他说：“你给我带来一头3岁大的母牛，一只3岁大的母山羊，一只3岁大的公绵羊，一只斑鸠和一只鸽子。”亚巴郎便把这一切动物都带来了，把它们一一从中间剥开，分成2半，相对地排列，呈2形，只有飞鸟没有剥开。那时有只鸟落在这些肉块上，亚巴郎就把它们赶走了。太阳要西沉的时候，亚巴郎昏沉地睡着了，忽然觉得非常阴森，就害怕起来。日落天黑的时候，突然冒烟的火炉和燃烧的火球出现，从那2形肉块中间经过。那一天，上主和亚巴郎订立了一项盟约，说：“我要赐给你后裔的这片土地，就是从埃及和直到幼发拉底河之间的土地。”以上是天主的圣训。感谢天主。Tak Chanyong, Mazmur Antar Bacaan.
读圣保禄宗徒致腓利波人书。弟兄们，对我们来说，我们的家乡是在天上。我们等待主耶稣基督，我们的救主从那里将来。他将使万有屈服在他权下。他必运用这大能，使我们卑贱的身体改变得像是他光荣的身体。因此，我所眷爱和怀念的弟兄们，我的喜乐，我的冠冕，我可爱的诸位，你们应该在主内屹立不摇。以上是天主的圣训。感谢天主，请起立，福音前方父。基督天主圣音，眼光永归于民。愿主与你们同在，也与你的心灵同在。恭读圣路加福音。主，愿光荣归于你。那时候，耶稣带着伯多禄、若望和雅各伯上山去祈祷。正祈祷的时候，耶稣的面貌就改变了，他的衣服洁白发光。忽然有2个人，就是梅瑟和埃利亚，同他谈话。他们先在光耀中谈论耶稣出去的事，就是他在耶路撒冷将要完成的事。伯多禄和同伴都昏昏欲睡，他们已清醒过来，就看见他的光耀和在他旁边站着的2个人。2人正要离开时，伯多禄对耶稣说：“老师，我们在这里正好。让我们搭3个帐篷，一个为你，一个梅瑟，一个为埃利亚。”原来他不知道在说什么。他说这话的时候，有一片云在遮住了他们。他们进入云彩时，门徒们就害怕起来。云中有声音说：“这是我的儿子，我所选的，你们要听从他。”这声音发出后，只见耶稣独自留在那里。在那段日子，门徒都严守秘密，没有把所见的事
高书人和人以上是天主的圣孙。基督，我们赞美你。Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, memulai homili saya ini saya ingin bertanya kepada kita sekalian yang hadir dalam misa siang hari ini. Siapa yang pernah sekolah di sekolah Katolik? Angkat tangan. Yang pernah sekolah di sekolah Katolik. Mau SD kah, SMP kah, SMA kah? Ya cukup banyak ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang pernah sekolah di sekolah-sekolah Katolik itu, selain Anda belajar, menimba ilmu, mengisi ya otak kita ini, pengetahuan kita ini, kegiatan apa lagi yang sering dilakukan di sekolah-sekolah Katolik yang kadang tidak dibuat di sekolah yang lain? Ada kegiatan apa? Nah, ada rekoleksi dan retret. Ya, kalau Anda perhatikan sekolah Katolik itu selalu itu pasti nanti biasanya pada saat menjelang mau ujian kah, kenaikan kelas kah, mau libur kah, ada yang namanya retret ya atau rekoleksi. Nah, kalau Anda renungkan baik-baik, sebetulnya retret rekoleksi itulah yang dibicarakan dalam Injil hari ini. Di mana kita waktu belajar itu bukan hanya sibuk menimba ilmu, mengisi pikiran kita, tetapi juga diseimbangkan dengan mengisi hati. Nah, itulah bentuknya yang diambil dalam rekoleksi dan retret. Karena yang diisikan itu bukan hanya soal pengetahuan iman, tapi ini juga hatinya juga diisi ya dalam retret atau rekoleksi itu. Dan biasanya dibikin di mana itu retret rekoleksi? Di sekolah. Biasanya dibikin di mana Bapak Ibu? Ya, di Malino, di rumah-rumah retret lah, ya, bukan di sekolah. Ya. Tujuannya apa? Orang menarik diri dari kesibukan ya, supaya orang bersama dengan pembimbing dan Yesus. Nah, itu orang pergi retret. Ipan lai suo tang ren men neng guo zuo he hen duo xu qing shi ta men jiu hui kan tao shi hao. Ren men hui kan tao有家之和尊严，然而有太忙，人们有时会忘记为自己最亲近的人。Pada umumnya orang bangga ketika bisa melakukan banyak kesibukan. Orang merasa menjadi berharga dan bermartabat. Namun saking sibuknya manusia, terkadang kita lupa untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang terdekat, apalagi untuk Tuhan. Nah makanya tadi saya cerita, kalau kita simak baik-baik ya, itu kisah ini ya, para murid itu diajak ke gunung ya, menyepi, dan disitulah mereka menyaksikan kemuliaan Tuhan. Mereka diajak meninggalkan kesibukannya dengan pralambang itu tadi, naik ke atas gunung, masuk ke dalam keheningan. Kalau Anda naik ke gunung, itu ramai tuh, sepi tuh kalau di gunung. Sepi. Ya. Nah disitulah justru kemuliaan Tuhan tampak. Nah berikutnya saudara-saudari terkasih, bacaan hari ini itu ada kaitannya dengan bacaan minggu lalu. Bacaan minggu lalu itu bicara tentang apa? Kalau masih ingat, bacaan minggu lalu itu kisahnya apa dalam Injil? Kisahnya tentang Yesus dicobai. Berapa kali dicobai minggu lalu? 3 kali dicobai. Nah, bacaan minggu lalu itu mau menegaskan soal kemanusiaannya Yesus. Bahwa Yesus juga sama seperti kita mengalami aneka macam pencobaan. Cuman bedanya Yesus dengan kita bahwa Yesus selalu mengalahkan aneka cobaan dan tantangan itu. Dan sekaligus mengingatkan kita bahwa kita pun yang mengalami aneka godaan, tantangan, dan cobaan senantiasa disertai oleh Yesus. Berikutnya bacaan Injil hari ini itu ada kaitannya dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu bicara tentang sisi manusiawinya Yesus, hari ini menggambarkan sisi ilahinya Yesus. Nah makanya diceritakan tentang penampakan kemuliaan Yesus di atas gunung.
Ya. Nah, ini mau mengingatkan kita juga pentingnya doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Kalau Anda mau mengalami kemuliaan Tuhan, masuklah dalam keheningan, dan di dalam keheningan itulah Anda mengalami mujizat. Ya. Keilahian Yesus itulah yang kita bahasakan ya dengan terkabulnya doa. Dengan bahasa yang lain juga kadang kita sebut mujizat. Itulah gambaran kemuliaan Yesus yang kita alami di dalam kehidupan kita ini. Dan hanya kita alami kalau kita bersama dengan Yesus. Nah, sama dalam pengantar tadi saya katakan ya, kita ini hadir, harapannya juga mau mengalami kemuliaan Yesus dengan mengikuti Ekaristi siang hari ini. Nah, makanya kita berkumpul bersama untuk tadi merayakan Ekaristi bersatu dengan Yesus, dan harapannya dengan bersatu dengan Yesus kita mengalami kemuliaannya. 今天的福音有经文读耶稣有，今天的福音有经文读有耶稣自己这对到山顶，正是在于耶稣自己在山顶的时候，他们被引水看到他的荣耀，他们非常惊奇和高兴，他们想在山顶住。Dalam penampakan kemuliaan Yesus, dalam para murid di dalam Injil hari ini diajak menyepi ke atas gunung bersama Yesus. Saat bersama Yesus di puncak gunung itulah mereka diperkenankan melihat kemuliaannya. Saking takjub dan bahagianya, mereka mau menetap di puncak gunung tersebut bersama dengan Yesus. Tetapi ketika Yesus diajak untuk tinggal di situ, Yesus tetap mengajak para murid ini kembali ke kehidupan, kembali turun gunung, lambang orang kembali ke kehidupannya. Nah, kita juga yang sudah mengalami kemuliaan kebaikan Tuhan, diajak kembali ke habitat kita, ke kehidupan kita masing-masing untuk membagikan ya mujizat, kebaikan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang kita jumpai. 在耶稣荣耀的显现中，出现一个声音说：“这是我的儿子，我所选的，你们要听他的话。”在静默的祈祷中，我们学会聆听他的声音；在各种会章活动中，我们学习实践他的命令。Dalam penampakan kemuliaan Yesus, ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Di dalam keheningan doa, kita belajar mendengarkan suaranya. Jadi saya mengajak kita, kadang-kadang orang mengatakan, bosan berdoa pastor, sepi sekali. Ya, dan justru disitulah Tuhan bicara. Ya, doa itu Bapak Ibu bukan hanya soal kita bicara kepada Tuhan. Ya, tetapi juga kebalikannya, doa itu adalah saat kita yang diam, kita biarkan Tuhan yang mau bicara kepada kita dalam keheningan itu. Itu juga salah satu bentuk doa. Jadi keheningan itu juga salah satu bentuk doa. Itu tadi kembali ketika Anda pergi retret, kan Anda menarik diri dari kehidupan, masuk dalam keheningan. Supaya apa? Supaya membiarkan Yesus yang bicara kepada kita. Di dalam aneka keseharian, kita belajar mempraktekkan perintahnya. Kalau kita sudah dengar apa yang Yesus mau, kita diajak untuk melakukan, bukan hanya mendengar apa yang Yesus mau, tetapi kita praktekkan apa yang sudah kita dengar, kita tahu apa yang menjadi kemauannya Yesus. Nah, dalam masa Prapaskah ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, disinilah kita juga wujudkan Injil hari ini. Di satu pihak kita menambah jumlah doa kita, tetapi di lain pihak kita diajak juga untuk berbela rasa dengan orang lain dengan memperhatikan dan mendukung sesama kita yang membutuhkan melalui amal kasih dan pantang puasa yang kita jalankan dalam masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati kita. 请起立，心经
我信全能的天主父，天地万物的创造者。我信父的唯一子，我们的主耶稣基督。我信他因圣神降临，由童贞玛利亚诞生。我信他在毕拉多治真实闷难，被钉在十字架上，死而安葬。我信他下降阴府，第三日从死者中复活。我信他升了天，坐在全能天主父的右边。我信他要从天降来，审判生者死者。我信圣神，我信生而共教会，诸圣的相通。我信罪过的赦免，我信肉身的复活，我信永恒的生命。阿门。亲爱的兄弟姐妹们，上主是我们人人都不完善，只有根据无奈劳自我牺牲的人才能得救。现在我们怀着将会的心动身祈祷。请为一切信友祈祷，求主恩赐他们正确的观念，使他们体验到基督心改受苦，而获得光荣的真正意义。我们同声祈祷，求主父听我们。请为信主的医生们祈祷，求主赏给他们感慨和博爱的精神，使他们甘心为并村者服务，并村迁到病人，战度天主给予的考验时期。我们同声祈祷，求主父听我们。请为那些为了信的而被迫害的人祈祷，求主增加他们的勇气，在痛苦中尝试念基督虽诺给他们的百倍赏报。我们同声祈祷，求主父听我们。请为本堂期的教友祈祷，求主赐给他们救人的心活，在日常生活中不怕吃苦，实践爱的，一言一行做基督的见证。我们同声祈祷，求主父听我们。上主，你愿意你的教会在此更深社区个心灵性，求你将不义的精神关注到我们心中，使我们能将牺牲真爱人以上修求去告我们的主基督。阿门。请坐，分享用lagu persembahan。主天主，轻松了我自由，请我一直立志凭我记忆，我生我灵，所有借主恩惠，因随时也今将。
各位家友，请你们祈祷完全能的天主圣父收纳我和你们共同奉献的圣主。望上主从你的手中收纳这个圣祭，为赞美并光荣他的圣名，也为我们和他整个教会的益处。上主，求你因我们所做的奉献，洗刷我们的罪恶，生化你心中的圣心，好能见证你准备将要来临的逾越节，是上所求去告我们的主基督。阿门。愿主与你们同在，也与你的心灵同在。请主心向善，我们全心跪向上主，请大家感谢主，我们的天主。这是理所当然的。基督在圣山相容，主圣父全能永生的天主，借着我们的主基督，我们时时处处感谢你，是在心里所当然的，并能使人的救。基督向门徒有好了自己的希望，在圣山上给他们显示了自己的光辉，为上线法律和现实所作证的真理，人必须经过困难，才能到达复活的光荣。因此，我们随同天照真神，正颂你的伟大，不停地欢呼。圣圣圣。圣圣圣，上主万有的主，你的光荣充满天地，丰富之神。这一笑，奉主名而来的，当受赞美，丰富之神，向这一笑，奉主名而来的，当受赞美。上主，你实在是神圣的，你是一切圣德的根源。因此，我们来到你台前，又不是教会共同庆祝本作的第一天。基督从死者中复活的日子，你依靠主他，使他坐在你的右边。我们靠他的名跟救命，拜见圣神，生化这些礼品。是成为我们的主耶稣基督的身体圣血，他甘愿这身所拿时，拿起面并感谢了，分开交给他的门徒说：“你们大家拿住吃，这就是我的身体。”将为你们而牺牲。
晚餐后打动让你去背来，又感谢了，交给他的门徒说：“你们大家拿去喝，这一杯就是我的血，心而永久的冷水之水，将为你们和众人流流，以赦免罪恶。你们要这样做来纪念我。”信德的奥迹，基督，我们传报你的生死，我们歌颂你的复活，我们期待你光荣的来临。上主，因此我们纪念基督的生死与复活，向你奉献生命之粮，求恩慈悲，感谢你许我们的在你台前是分明。我们恳求你，许我们分享基督的身体圣水，并因深深合而为一。上主，求你去年普世的教会，去你的子民协同我们的教众放几个，我们的主教放几个，以及全体圣事人员都在爱的中内去完善。求你也去年怀着复活的希望而安息的兄弟姐妹，并求你纪念我们的祖先和所有主事的人，使他们想向你光辉的生活。求你纪念我们众人，使我们的与天主之母同证荣父玛利亚圣母的敬悲生活着主生中途以居民所喜爱的礼拜，真人生命共享永生，并许我们借着你的圣子耶稣基督，赞美你，颂扬你。全能的天主圣父，一切宗皆和荣耀，借着基督，协同基督在基督内，将联合生生对归你，直到永远。阿门。请起立，天主经。我们去顺从基督的顺势，有正说他的教导才刚强。我们的天父，愿你的名受宣扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样。不要让我们陷于诱惑，但求我们免于凶恶。上主，求你从一切灾祸中拯救我们，恩赐我们的期待的祥平安。恳求你大发慈悲，保佑我们后面罪恶，并在一切困扰中获得安全，使我们见证期待永生的幸福和救主耶稣的来临。
天下万国，普世权威，一切荣耀，永归于你。主耶稣基督，你曾对宗徒们说：“我将平安留给你们，将我的平安赏给你们。求你不要看我们的罪过，但看你教会的心的平安，照你的生意，使教会安定团结。你是天主永生永王。阿门。愿主的平安常与你们同在，也与你的心灵同在。请大家互祝平安。祝平安。羔羊颂。出面死居的天主羔羊，求你去怜我们。出面死居的天主羔羊，求你去怜我们。求你死罪的天主羔羊，求你赐给我们平安。请看天主的羔羊，请看出面是罪的，门招来复生有的人是有福的。主，我担不起你到我心里来，只要你说一句话，我的灵魂就会痊愈。
林祖荣，耶稣，我爱你。我爱你，耶稣，我主，我救主，你就是真理、生命和道路。每当我迷路时，你来找我，感谢你带领我，当我迷路。感谢你走上十字苦路，使我的释放自由。感谢你走上十字苦路，使我的释放自由。我愿主迷我之愿服侍你，放我手做主魂是到迷失夜，求主用你的能来充满我，使我能坚强到那荣耀日。感谢你走上十字苦路，使我的释放自由。感谢你走上十字苦路，使我的释放自由。请大家祈祷。上主，我们在此神圣之事中分享了你圣子的荣耀，有众的向你称谢，因为你是我们身在真实决意上到了天上的身位。以上所求，是靠我们的主基督。阿门。报告是香。Shalom. Shalom. Dan selamat siang untuk pastor, Bapak Ibu dan saudari-saudara yang terkasih. Pertama-tama diucapkan limpah terima kasih kepada Pastor Oslan yang telah mempersembahkan perayaan Ekaristi untuk kita semua, perayaan Ekaristi berbahasa Mandarin pada siang hari ini. Kita bersyukur bahwa kegiatan ini akan terus berlanjut. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan antara lain yang pertama bahwa kelompok Misa Kudus berbahasa Mandarin telah memperbaharui kepengurusannya. Dan kepengurusan yang nanti akan dilantik bersama dengan kelompok kategorial yang lain. Untuk kelompok Misa Kudus berbahasa Mandarin akan dipimpin oleh Bapak William Laurin. Beliau hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini untuk periode berikutnya. Kemudian yang kedua, perayaan Ekaristi kita berikutnya akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025, seperti biasa pada jam 11 siang. Dan selanjutnya kita juga sudah mengadakan komunikasi dengan beberapa pihak yang terkait. Yang pertama itu adalah dengan sekolah-sekolah. Kami sudah mengadakan pembicaraan dengan kepala sekolah
dari SMP Raja Wali dan juga dari SMA Raja Wali. Jadi mereka akan mendukung kegiatan kita dengan mengirimkan para siswa-siswinya untuk secara teratur bertugas dalam perayaan Ekaristi berbahasa Mandarin. Dan untuk bulan Mei nanti SMP Raja Wali dengan Kepala Sekolah Bapak Adelbertus akan mengirimkan siswa-siswinya untuk menyanyi, membantu kita dalam KOR dan juga tugas-tugas liturgi yang lain. Dengan catatan mohon materinya dikirimkan sebelumnya sehingga bisa dikoordinasi oleh guru bahasa Mandarinnya dan juga guru pendidikan agama Katolik yang bertugas di sekolah. Selanjutnya kami juga merencanakan untuk bertemu dengan Pastor Vikaris Episkopal Makassar, Pastor Alex. Kami sudah mengagendakan kesempatan, tinggal kita akan menghadap beliau untuk menyampaikan kegiatan ini, bagaimana perkembangannya sejak dia dimunculkan kembali pada tanggal 26 Juni tahun 2016. Dan juga kami akan mencari kesempatan untuk bertemu dengan Sekretaris Uskup dan juga jika memungkinkan dengan Bapak Uskup sendiri untuk membicarakan lebih jauh pengembangan kelompok kategorial ini, kelompok Misa Kudus berbahasa Mandarin, supaya bisa diperluas lagi. Sehingga memang berbasis di Paroki Kristus Raja Andalas, tapi juga akan melibatkan umat dari paroki-paroki lain. Tentu saja yang memiliki latar belakang, budaya dan bahasa Mandarin. Sehingga kelompok ini akan semakin berkembang, seperti juga kelompok-kelompok kategorial yang lain. Tetap mohon dukungan dari Bapak Ibu, saudari-saudara, dukungan doa maupun partisipasi kita. Dan di belakang kita ada PPA yang membantu kita dan mereka juga akan melibatkan diri lebih jauh lagi dengan kelompok kategorialnya, kelompok putra-putri altar yang juga sebagian besar di sekolah belajar bahasa Mandarin dan juga di rumah mungkin menggunakan bahasa Mandarin juga. Sehingga kita punya harapan ke depan bahwa orang-orang muda akan dilibatkan lebih banyak lagi sehingga kelompok ini akan berkembang terus dan akan lebih maju lagi. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita semua dan terima kasih untuk semua dukungan kita. Tuhan memberkati. Amin. Cingcili. 愿主与你们同在，也与你的心灵同在。愿全能的天主、圣父、圣子、圣神降福你们。阿门。弥撒礼成，感谢天主。我们继续去传福音吧。阿门。李成勇，主永活在我心。Mari kita berdiri, lagu penutup.不要向天色唱尽了，又是一暴风起浪，虽然全路极其不平。有我主与我同行，我要永远赞美我的主，因主记在我心房。我要永远赞美我的主，因主永活在我心。我要永远赞美我的主，因主记在我心房。我要永远赞美我的主，因主永活在我心。再也没有苦叹悲伤，主用伸手扶持我。纵让黑影遮开前路，我
我只有欢乐歌唱。我要永远赞美我的主，因求主记在我心房。我要永远赞美我的主，请求主永活在我心。我要永远赞美我的主，请求主记在我心房。我要永远赞美我的主，请求主永活在我心。